Dalam video ini, kami nak kongsi cara menambah akaun Google pada peranti anda menggunakan aplikasi Gmail. Selepas anda buka aplikasi Gmail, pada paparan utama, tekan Profile. Kemudian anda perlu tatar ke bawah sekali dan tekan Add Another Account. Seterusnya, pilih Google dan sahkan identiti jika perlu untuk keselamatan. Jika anda terlupa email, tekan Forgot Email. Manakala, jika anda ingin mencipta akaun baru, tekan Create Account. Selain dari isu ini, masukkan alamat email anda dan tekan Next. Sekiranya anda terlupa kata laluan, tekan Forgot Password. Selain dari masalah tersebut, masukkan kata laluan anda dan tekan Next. Jika anda mengaktifkan two-step verification, sahkan kod yang dihantar ke telefon anda. Anda juga diberi pilihan untuk menambah nombor telefon ke akaun anda. Selepas itu, tekan I agree untuk menerima terma perkhidmatan Google. Apabila anda menambah akaun Google di sini, akaun tersebut biasanya akan disinkronkan atau sync dengan perkhidmatan Google lain di telefon anda seperti YouTube, Google Maps dan Google Drive secara automatik. Jangan lupa subscribe atau follow Ali Gadget untuk pelbagai lagi tutorial terkini. Bye!